Sorotan terkini berita 757. Pelakon Rita Rudaini perlu memfailkan pernyataan pembelaan bagi menjawab saman fitnah yang difailkan dua tokoh akademik yang mengetuai Badan Pemuafakatan Pendidikan Mara Malaysia Muafakat, Maktab Rendah Sains Mara MRSM Sungai Besar di Sabak Bernam, Selangor. Saman tersebut difailkan yang di-Pertua Muafakat MRSM Sungai Besar Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor dan Naib yang di-Pertua Dr. Saidah Haris atau Haris berhubung kenyataan didakwa berbau fitnah yang dikeluarkan Rita. Peguam Datuk Adenan Seman yang mewakili kedua-dua plaintiff memaklumkan bahawa dalam pengurusan kes hari ini, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Nixon Kennedy Kumbung mengarahkan Rita Rudaini selaku defendant memfailkan pernyataan pembelaan sebelum atau pada 6 April depan. Sementara itu, Peguam Muhammad Syakirin Syazwan Muhammad Nayan yang mewakili Rita memaklumkan bahawa pihaknya telah memfailkan memorandum kehadiran pada Isnin lalu. Pada 6 Disember 2025, kedua-dua plaintiff memfailkan saman terhadap Rita yang didakwa menyiarkan beberapa hantaran berunsur fitnah merujuk kepada mereka melalui akaun Instagram dan WhatsApp, khususnya menerusi status aplikasi tersebut yang dimiliki defendant. Sementara itu, seorang pentadbir akaun Facebook FB dihukum penjara 10 bulan dan denda RM50,000 selepas mengaku bersalah memuat naik komen bersifat jelek melampau dan menyinggung sensitiviti Islam pada April lalu. John Mulay Anak Alai, 48 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Afidah Abdul Rahman di Mahkamah Session Miri, Sarawak pada Rabu. Mengikut pertuduhan, John yang juga pentadbir akaun FB Bad Tuosai didakwa memuat naik komen, mencerca serta penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran dan Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi pada hantaran FB Astro Awani berkaitan berita pemergian Perdana Menteri kelima itu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menggunakan perkhidmatan aplikasi secara tidak wajar dengan memuat naik komunikasi bersifat jelek melampau dengan niat mengganggu mana-mana pihak. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam satu kenyataan memandang serius sebarang bentuk salah guna platform digital yang boleh menghina agama, mencetuskan kebencian atau menjejaskan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Dalam perkembangan lain, Kelantan mencadangkan agar satu jawatan kuasa khas diwujudkan bagi menilai semula sistem latihan doktor pelatih di negara ini. Esko Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar, Hilmi Abdullah berkata, langkah itu bertujuan menambah baik kaedah latihan segi ada, termasuk mengurangkan tekanan dan bebanan terhadap pelatih dalam bidang perubatan. Menurutnya, sebahagian kaedah latihan yang digunakan ketika ini merupakan amalan lama yang wajar dinilai semula sejajar perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Tegas Hilmi, negara tidak boleh lagi bergantung kepada kaedah lama sedangkan dunia kini telah berubah dengan pendekatan yang lebih moden. Ketika ditemui pemberita selepas mesyuarat Esko di sini pada Rabu, beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes kematian seorang doktor pelatih di Hospital Sultan Ismail Petra HSIP Kuala Kerai yang tular baru-baru ini. Tambah Hilmi, pada masa sama, kerajaan negeri masih menunggu laporan penuh daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta hasil siasatan Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung kes berkenaan.